Terima kasih pada semua amal media dan pada rakan-rakan ahli parlimen Perikatan Nasional dari Negeri Kedah. Sidang media kami pada hari ini adalah untuk respon terhadap apa yang dibangkitkan oleh Julutong semalam sewaktu perbahasan di peringkat jawatankuasa berkaitan dengan isu hak Kedah ke atas Pulau Pinang. Yang Berhormat Jerlun cuba untuk memberi penjelasan tapi tak diberi laluan. Jadi pada hari ini kami nak nyatakan pendirian kami secara bersama bahawa seluruh ahli parlimen Perikatan Nasional Negeri Kedah ingin menyatakan sokongan terhadap langkah yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dalam isu tersebut. Dan isu itu sudah dikemukakan sekali lagi melalui ucapan Belanjawan Kedah 2026 yang dibentangkan baru-baru ini. Dan apa yang disebut itu adalah sebenarnya selaras dengan apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Kedah berkaitan dengan status pajakan Pulau Pinang terhadap Kedah. Jadi bagi kami tidak timbul soal mencabar perlembagaan dan kedaulatan negeri. Sebaliknya apa yang dibangkitkan oleh Kedah adalah merupakan suatu tuntutan terhadap hak yang juga dijamin oleh perlembagaan. Jadi saya ingin membacalah kenyataan media kami pada hari ini, iaitu ahli parlimen Negeri Kedah menyatakan sokongan penuh terhadap langkah yang sedang dirancanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor berhubung isu kedudukan negeri Pulau Pinang dengan negeri Kedah serta hubungan antara kedua-dua negeri. Perkara ini turut dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah bersempena Hari Keputeraan Baginda ke-81 pada tahun 2023 bahawa status pajakan Pulau Pinang ini perlu diperjelaskan secara terang berlandaskan fakta dan tanpa prejudis. Selepas selesai fasa kajian pensejarahan dibuat, Kerajaan Negeri Kedah kini bersedia mengambil langkah sewajarnya dengan lantikan peguam bagi mengemukakan kedudukan sebenar pajakan Pulau Pinang di hadapan mahkamah. Sewajarnya langkah ini dihormati oleh semua pihak kerana tindakan Kerajaan Negeri Kedah berpandukan lunas perundangan. Bahkan kerajaan negeri juga tidak bermaksud mencabar kedaulatan negeri Pulau Pinang seperti yang digembur-gemburkan oleh setengah pihak. Apa yang berlaku adalah sebaliknya, kedaulatan negeri Kedah yang telah dicabar oleh sikap prejudis pihak tertentu. Langkah Kerajaan Negeri Kedah mengemukakan tuntutan semakan nilai pajakan Pulau Pinang telah menerima bantahan daripada setengah pihak, sedangkan ia termaktub dalam perkara 167/7 Perlembagaan Persekutuan. Adalah apakah pemberian khas di bawah Perjanjian 6 hari bulan Mei 1869 itu masih setara dengan jumlah yang sama selepas lebih 150 tahun. Tambahan lagi, tuntutan kerajaan negeri terhadap cas penggunaan sumber air mentah Sungai Ulu Muda juga ditolak mentah-mentah, sedangkan penggunaan air untuk kegunaan domestik negeri Kedah sendiri dikenakan cas. Maka siapa yang mencabar kedaulatan? Siapa sebenarnya? Inilah sikap hipokrit pemimpin ultra kiasu yang mahu mengenepikan kepentingan sejarah negeri-negeri yang ada. Malah mereka juga seolah-olah tidak menghormati titah Tuanku Sultan Kedah yang inginkan perkara ini dimuktamadkan dengan tuntas. Oleh demikian, kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional Negeri Kedah berpandangan sewajarnya langkah kerajaan negeri ini disokong sepenuhnya oleh semua pihak. Mahkamah adalah institusi yang selayaknya untuk merundingkan pertikaian ini dan menentu sahkan kedudukan
dan hubungan Pulau Pinang dengan negeri Kedah. Sekian. Terima kasih. Jadi kalau ada rakan-rakan ingin menambah, saya alu-alukanlah. Sila Tok Mi. Sila Datuk. Ada soalan? Kota Baru. Ya, kita ikut prosedur mahkamah. InsyaAllah. Kerajaan negeri. Balik kata ampas. Saya nak tambah sikit lah. Sebagai mewakili semua ahli Parlimen Perikatan Nasional, kebetulan IC saya 61112402. 02. Saya telah buat semakan dengan Yang Makmumat Menteri Besar Kedah sekejap tadi je. Sekarang ni negeri Kedah setiap tahun menerima satu bayaran daripada Kerajaan Pusat, dia panggil bayaran khas Pulau Pinang atas pajakan atau Penang List yang telah ditandatangani tahun 1869 sebanyak 10 juta 10 ribu ringgit. 10 juta 10 ribu setiap tahun. Jadi Kerajaan Negeri Kedah termasuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, sebagaimana telah diketahui umum, telah mempersetujui supaya isu berkaitan dengan kedudukan Pulau Pinang dan Kedah ini diperjelaskan melalui kedudukan sebenar di hadapan mahkamah. Itu sebagaimana titah yang bagaimana disebut tadilah. Jadi atas dasar itulah kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional seluruh Malaysia menyokong penuh tindakan dan juga langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri Kedah menubuhkan satu tim perundangan untuk meneliti secara yang lebih terperinci lagi setelah analisa telah dibuat oleh pakar-pakar sejarah. Pakar-pakar sejarah, para penganalisa kedudukan sejarah dan juga asal-usul Kedah dan Pulau Pinang ini memberikan hasil analisa ini kepada legal team yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk membawa kes ini ke mahkamah. Untuk sebagaimana kita maklum bahawa perlembagaan membenarkan perkara ini dicabar. Kerajaan negeri ini sebagai satu entiti yang boleh menyaman dan disaman. Jadi sekarang ni Kerajaan Negeri Kedah menyaman Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Untuk perkara secara layman punya language lah, orang biasa punya language, satu-satu pajakan, masyarakat kita ni ada tanah, kita pajak tanah kita itu kepada bank untuk kita ambil pinjaman dan sebagainya. Akhirnya pajakan itu akan ada tempoh tamat. Tempoh tamat tu ada. Jadi untuk pajakan di Pulau Pinang ini juga dia sudah tentulah mempunyai tarikh luputnya. Atas dasar itulah Kerajaan Negeri Kedah kami dipahamkan bahawa Kerajaan Negeri mempunyai asas yang kukuh untuk membawa kes ini bagi penentuan oleh pihak mahkamah. Jadi kita tengoklah kalau 20 tahun, 30 tahun kita tunggulah. Mahkamah ni negara kita negara hukum. Jadi takkan sampai 30 tahun kot kan. Jadi itu yang kami boleh bagi pihak Perikatan Nasional seluruhnya menyokong pendirian ahli-ahli Parlimen PN Negeri Kedah.